Nombor 3. Bukit Tujuh. Menurut YouTube Syahrul Chapters, dia telah menceritakan pengalaman seram yang dialami oleh Amin bersama rakannya Ali apabila bertemu kelibat wanita cantik serba putih sewaktu melalui kawasan yang dikenali sebagai Bukit Tujuh. Malam gelap pekat, cahaya lampu van jenazah macam tak tembus kampus tebal masa mendaki bukit tu. Memang menyeramkan bila teringat lokasi ni terkenal di kalangan pemandu lori berat, diganggu wanita cantik yang tiba-tiba melintas jalan. Difahamkan kawasan itu terdapat banyak kisah mistik dan yang paling popular di mana seringkali mereka ternampak kelibat penunggu Bukit Tujuh yang terletak antara sempadan Kuala Lipis dan Gua Musang. Dipendekkan cerita, pada awal tahun 2000, Amin bersama seorang lagi rakannya Ali yang bekerja sebagai seorang pemandu van jenazah dalam perjalanan membawa jenazah ke Kelantan ketika itu, dan menurutnya sewaktu mereka dalam perjalanan melalui lebuh raya Karak ke Bentong Raub dan Kuala Lipis, semuanya berjalan lancar, namun mereka kemudiannya berasa agak tidak sedap hati dan perasaan bertukar cemas sebaik sahaja ketika mendaki Bukit Tujuh. Menurutnya lagi, kebetulan pemandangan mereka agak terganggu pada malam itu akibat dikelilingi kabus tebal dan cahaya lampu van jenazah agak malap seperti ada sesuatu perkara buruk akan berlaku. Lalu dia teringat akan peristiwa pemandu lori saat diganggu wanita cantik yang secara tiba-tiba melintas jalan. Tidak lama kemudian, Ali mencuit bahu Amin sambil berkata, ada tetamu lah. Apa pula ni soal Sahak? Jangan tegur Sahak. Baca apa yang patut, kata Razak. Sahak terus diam sambil mulut terkumat kamit baca sesuatu. Lalu Amin pun menjawab, jangan melawak. Kemudian Ali terus diam dan memandu tanpa sepatah kata sambil memasangkan CD bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sewaktu sudah melepasi kawasan bukit dan berkabus tersebut, Ali mula menceritakan kejadian tadi bahawa dia ternampak kelibat perempuan serba putih, rambut panjang yang melintasi hadapan van mereka sambil berjalan menundukkan kepala serta tubuhnya terawang-awangan. Kesimpulannya, ada yang pernah mengatakan kelibat perempuan itu merupakan salah seorang puteri 7 beradik yang dikaitkan dengan misteri Bukit Tujuh. Nombor 2. Bukit Tunku. Menerusi petikan artikel Lobak Merah, dia telah menceritakan pengalaman seram yang berlaku kepada 2 orang lelaki apabila diganggu oleh entiti misteri di Bukit Tunku. Difahamkan Bukit Tunku yang terletak di Kuala Lumpur merupakan sebuah kawasan perumahan mewah yang cukup dikenali ramai sehingga kini. Di samping itu juga, kawasan tersebut dikatakan banyak berlakunya kejadian mistik selain dijadikan pot melepak oleh kerana ia memiliki sudut pemandangan menarik kota raya. Terdapat juga satu rakaman video yang telah tular di sosial media berkenaan seorang pengguna TikTok yang telah memuat naik satu rakaman video dashcam mendakwa terdapat bunyi suara seakan-akan perempuan sedang mengilai seperti Pontianak di kawasan tersebut. Menerusi video itu, mereka dikatakan berada di luar kereta yang diletakkan di tepi jalan sekitar Bukit Tunku dan mereka dipercayai sedang berehat sambil minum air sebelum dipercayai berlari masuk ke dalam kereta semula dan lantas bergerak meninggalkan tempat tersebut. Menerusi perkongsian rakaman dashcam, kejadian yang berlaku pada tanggal 6 Mei 2024 kira-kira jam 4 pagi telah meraih pelbagai reaksi netizen dan ramai yang mendakwa diganggu oleh makhluk halus ketika berkunjung di sekitar kawasan Bukit Tunku, serta ada juga yang berpendapat bahawa bunyi misteri itu hanyalah imajinasi sendiri. Apakah pendapat anda? Walau bagaimanapun, terdapat juga pengalaman seorang pemandu Grab yang menghantar makanan di sebuah rumah kosong dan tidak berpenghuni, di samping alamat rumah yang diberi juga tidak dijumpai. Nombor 1. Bukit Larut. Menurut video TikTok Boss One, dia telah menceritakan kisah seram yang terdapat di salah satu kawasan rekreasi tanah tinggi, iaitu di Bukit Larut yang terletak di negeri Perak. Ia juga dikenali sebagai Bukit Maxwell bersempena nama residen British iaitu George Maxwell pada tahun 1880. Dipercayai lebih kurang 30 minit perjalanan ke Bukit Larut jika melalui jalan sempit dan perlu melalui lereng bukit yang terdapat 72 selekor berliku tajam. Difahamkan suhu pada waktu malam dikatakan boleh mencecah
sehingga 10 Celsius, manakala pada waktu siang adalah antara 15 Celsius. Dahulunya bukit itu dijadikan kawasan berteduh dan berehat oleh pegawai-pegawai British di Malaya akibat daripada cuaca panas terik. Selain itu, Jepun dipercayai telah menjajah negeri Perak dan mengambil Bukit Larut daripada British ketika zaman penjajahan British. Oleh itu, jalan dari kaki bukit sehingga ke puncak bukit merupakan hasil titik peluh, tawanan perang serta penduduk tempatan yang dipaksa menjadi buruh kasar. Di samping itu, seseorang yang pernah bermalam di bukit tersebut dikatakan pernah terdengar akan suara-suara gaib dan ada juga mengatakan pernah ternampak sosok kelibat seorang tahanan di kawasan itu. Seterusnya, menurut orang ramai, terdapat sebuah banglo lama yang ditinggalkan di atas bukit tersebut sejak zaman pemerintahan British, manakala sebilangannya masih utuh dijadikan pusat tarikan para pelancong dan dipercayai juga merupakan lubuk penempatan entiti mistik. Berdasarkan bualan serta pengalaman pengunjung yang pernah menginap di rumah-rumah penginapan yang terdapat di Bukit Larut, mereka menyatakan kerap terdengar teriakan atau suara wanita mengilai seakan-akan meminta pertolongan. Seterusnya, menurut pengalaman pengunjung yang pernah menginap di situ, mereka sering terdengar suara teriakan seakan meminta pertolongan dan tangisan kesakitan serta suara perempuan sedang mengilai seperti pontianak.